Kita berada di kedai, nama dia Yabi, apa nama dia? Labubu. Di kedai yang jual barang-barang winter dekat Harbin yang murah. Betul murah juga. Pula yang datang tak cukup beli barang. Macam kita kesejukan. Sejuk gila. Sini ada jual seluar tebal, topi, glove. Harga dia pun okey lah. Boleh lah. Daripada kita beli kat Malaysia pun sebenarnya mahal juga kat Malaysia. So kat sini kita tahu spek dia memang untuk nampak. Bulu biri-biri punya bulu. Seluar. Tapi memang sejuk memang sejuk walaupun tak ada salji dekat Harbin ni, tapi dia punya sejuk dia sejuk jenis angin apa? Sejuk angin, berangin. Jadi mencucuk-cucuk dekat muka dan badan. Tu diorang dah try tu. Sebab tidur. Ada intek kan? Yalah. 39 yuan. Berapa 39 yuan? 20 lebih lah. 20 lebih. So siapa yang datang sini kesejukan boleh datang belilah. Kami dapat ni. Sakit kepala kesejukan hari ni. Aduh. Memang sejuk. Dah pakai berapa lapis heattech pun sejuk juga. Kat sini kalau siapa nak beli kepala, nak beli apa? Jaket winter pun murah juga, jaket winter. Orang beli yang ni pun try. Nak? Ya. Jaket-jaket kat sini pun banyak. Tapi 100 lebih, 60 lebih okey lah. Tengok baju tidur. Sebab macam tak bawa baju tidur. Sebab tengok macam kat sini cantik kan. Sebab dia tengok diorang buat review kat sini baju dia. Tengok baju dalam dia. Tebal nampak tu. Ni tebal. Macam selesa je. Dia memang tak bawa baju tidur ni. Kalau dekat Harbin ni dia punya design yang famous dia. Ni design lah. Kira macam dia punya culture punya design. Dia banyak jual lah. Kalau siapa nak beli souvenir boleh. Tu. Tu. Ya, baju tidur pun tak ada tu. Saya tak bawa baju tidur je. Kita tengok dulu mana yang rasa macam nak beli macam ni sebab dia apa? Ni. Kalau macam kami jaket dah banyak dah. Kalau baju tidur boleh kot. Tapi tak tebal tu sayang. Kita tengok dulu. Ni tengok macam yang tadi tu. Macam ni okey. Dalam dia tebal. Sejuk. Memang sejuk. Aduh sayang. Anak pun, kalau anak baju tak cukup memang cantik juga baju dia nampak tu. Dia punya winter punya jaket. Memang cantik lawa-lawa budak punya. Kejap kita tengok. Dia ada harga yang mahal, ada harga yang murah. Tengoklah. Tapi kualiti dia pun okey juga sebenarnya. Macam cantik. Nampak? Dia ada matching juga yang lelaki dengan yang dewasa dengan kanak-kanak. Ada matching juga. Macam Ada yang set. biar tu jangan sit. Ni untuk kanak-kanak. Nampak cantik, cute. Diorang punya heattech pun kalau tak ada sini boleh beli heattech. 35 yuan. Yang nak beli beg pun boleh. Kat sini ada beg juga. Agak-agak atas sini tak cukup. Dah beli banyak tak ada. Boleh juga belinya. Tu. Ni dia. Yang diorang punya. Okay. So nak beli beg pun boleh juga beg. Kalau kata yang nak bajet ada juga yang longgok-longgok kat situ. Ni longgok-longgok. Baju ni. Tapi kebanyakan banyak jaket winter lah. Jaket winter. Macam ni. Ni pun boleh juga ni. Dia ringan. Tak tu kalau nak betul-betul tebal macam ni lah. Yang ini okey. Tapi brand-brand dia orang ni lah. Kita pun tak tahu brand. Ada foto sayang. Itu. Itu semua tu. Orang semua tengah mencuba. Lelaki, perempuan. Yang ambil lah bagus lah.
Kita orang pun beli lagi glove. Glove macam tak, glove yang kita bawa tu macam tak memberi kerjasama. Sejuk. Jaket panjang, jaket pendek semua ada. Nak warna-warni pun boleh. Tu. Nak warna pink, striking. Mak kan mana? Depan. Mana tadi kita ambil kat sini ni cute baby. Ada ni. Ni tadi kita ambil. Yelah sini lagi kita ambil tadi. Ha, 9.9 yuan. Oh, tak nak yang tu tak cute. Ada ni tengok tergantung yang cute, kita ambil yang cute. Ya. Mickey Mouse, Minnie Mouse. Sekarang jom. Ini cantik mana? Cantik. Ni apa benda? Untuk sarung kaki. Ni Darin sibuk nakkan benda ni. Okey. Tu ada Hello Kitty. Ya, ada Hello Kitty. Tu tergantung kat sana pun ada. Oh, cute. Ada yang nak murah tadi. Nampak? Break down. Tu tergantung kat belakang. Ni banyak ni. Tu. Banyak tu. Nampak tu. Hello Kitty. Labu pula. Mana labu? Banyak nampak. Semua seluar yang tebal. Kalau korang datang dekat Harbin, boleh datang kat sini lah. Cari kedai barang winter, baju winter viral. Memang kan kemari. Kaya. Kita baru sampai hari ni. Besok kita nak jalan-jalan. Belum. Kita akan jalan-jalan Harbin. Lepas tu lusa kita akan ke Snow Valley. Kita insyaAllah kalau rezeki kita buat video. Okay? Okay baby? Baby cakap apa?